5 waktu sehari semalam. Macam mana keadaannya? Sifat-sifat solat kita adakah memenuhi tata cara hukum fiqh yang diajar oleh para ustaz, oleh ulama kita? Sejauh mana kita ni bersungguh-sungguh nak belajar, nak memperbetulkan amal ibadah kita? Sejauh mana harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Sejauh mana masa yang kita berikan untuk jalan fi sabilillah, jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Banyak mana dah kita dakwah menyuruh orang kepada Islam? Sejauh mana kita menjaga, memelihara keluarga kita daripada api neraka? Ya allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada azab api neraka Allah SWT. Dengan isteri kita bagaimana keadaannya? Adakah mungkin dengan keadaan isteri kita sekarang ini kita boleh bawa dia jumpa Allah SWT masuk dalam syurga? Dengan anak-anak kita bagaimana? Dengan akhlak mereka, dengan ibadah mereka, dengan akidah mereka, adakah bersedia untuk mati nanti masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa? Bagaimana keadaan negara kita, pemimpin-pemimpin kita? Adakah mereka ini membawa kita semuanya menuju syurga Allah SWT, atau mereka ini menjadi penyeru-penyeru kepada neraka Allah Subhanahu Wa? Jadi kita boleh sama-sama mengambil motivasi ini, ayat-ayat berkaitan dengan syurga yang menjadi satu basyir, suatu berita gembira kepada kita, yang mana kita semua ni nak masuk dalam syurga Allah SWT, tapi nilaiannya bukan nilaiannya murah. Ada satu kisah, kita tutup kisah berapa minit ni? 1 minit dulu. Ada satu kisah seorang alim, dia pergi perantau satu perjalanan. Kemudian dia sampai ke satu tempat, dia nak masuk tandas. Macam kita pergi travel, nak masuk tandas, jumpa tandas tepi jalan. Nak masuk tandas, dia masuk tandas, orang yang jaga tandas tu tak hanya. Orang tu kata, cik, tak boleh masuk, kena bayar dulu. Dan kita orang masuk tandas, kena bayar 3 rupang, 5 rupang, mandi RM1. Tak boleh masuk. Nangis dia di situ. Orang alim ni menangis, menangis, kata sebab apa menangis? Dia kata aku nak masuk tandas pun kena bayar. Tempat foto, tempat buang Nabi. Berapakah nilaian syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan boleh masuk dengan percuma, tanpa buat apa-apa, tanpa pengorbanan. Itulah lebih kurang insyaAllah tazkirah peringatan kita tengah hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri yang bercakap ini dan juga tuan-tuan dan puan dan hadirin yang dirahmati yang dikasihi Allah SWT sekalian. Qul qawli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.